Alah, janganlah dia ingatkan sejarah lama tu. Masa tu ayang tengah segar, tengah sehat, tengah wa'afiat. Ayang mampulah, tapi sekarang dah season. Apa khabar? Apa khabar Pak Uda? Khabar baik. Oh, comelnya. Pergi masuk. Macam teddy bear. Ini rantai-rantai ni Pak Uda. Oh, ini kalau untuk pergi function ni. Ya. Oh, cantik ni ha. Bila. Lepas tu ini. Mana dia? Ini. Ini semua ni pakai kat rambut, ni pakai kat tangan. Yang ini kan company lain tak ada design ni. Eksklusif saya punya. Oh, eksklusif dia. Ini Cik Mila. Aziz. Oh, Cik Aziz. Ya. Mak Datuk. Ni bro. Rantai. Rantai ni ha. Ini boleh buat tarik duit ni. Kalau rantai babi lah. Ha? Ingat JE ke? Dah. Ini Cik Siti Nurhaliza. Jauh. Aziz. Oh, Aziz. Ni berapa harga semua sekali ni? Alamak. Amboi. Janganlah gadi saya. Pak Uda tengok dulu. Yang mana Pak Uda berkenan, kemudian kita bolehlah kira. Nak Cik Hamidah. Aziz. Oh, Aziz. Cik Aziz. Cik Aziz jangan pandang orang tak ada mata lah. I can pay all. Cakap saja berapa. Boleh I beli. Cash on the line. Tak payah insurans. Dah kahwin ke belum? Saya nak beli semua ke? Semua. Belum. Kenapa tak cakap? Tadi abang tak tanya. Ya. Ini perkara mudah lah. Perkara mudah. Cik nemu Normadia. Dah teriak dah. Kenapa? Saja. Kenapa? Oh, Adi. Cik Adi. Gini je lah. Saya rasa soal pegang bisnes macam ni, tak sepatutnya kita berada di sini. Kenapa tu bang? Pasal tempat ini tak ada eksekutif. Kita kena discuss ini ke tempat yang paling istimewa, iaitu di kondominium ke ataupun di coffee house ke. Oh, coffee house. Sini tak boleh? Tak boleh. Sini tak boleh buat bisnes abang? Tak boleh. Habis kalau abang bawa saya tu nanti, abang beli semua ke bang? Abang beli semua. Ya. Pasal apa? Pasal di sini banyak sangat langau-langau dan lalat. Nanti kalau langau dan lalat pergi kentut barang-barang ni, habis cerita. Lalat boleh kentut abang? Oh, dahsyat lalat sini. Itu dia lalat. Tapi abang beli semua ya bang? Abang beli. Abang janji Abang bang? beli barang-barang. Semua ya bang? Amboi. Amboi dengan apron di sana. Teddy bear bawa tuan dia. Mak Ngah nak tanya sikit. Mak Ngah ni kan tak berapa perasan lah. Yang ni semua ni emas ke perak? Mak Ngah, kalau dah warnanya kuning, tentulah emas. Inilah emas. Hai, baiknya laki aku. Mak Ngah, Ya. Pak Uda beli semua ni kat kedai mana? Pergi kedai tak main lah kita orang. Lucy, Mak Ngah kan sebenarnya Pak Uda tu invite orang tu datang sendiri tau. Bukan apa, malas traffic jam nak pergi kedai ni. Tak main lah. Luasnya. Okeylah Mak Ngah, Lucy nak masuk kedai sekarang. Ada 30 orang pelanggan tunggu Lucy kat dalam. Ya ke? Tak nampak seorang pun lalu. Mak Ngah orang tak profesion langsung. Tak pernah masuk kedai Lucy. Kan belakang ada pintu. Oh, pintu. Lucy, tunggulah. Mak Ngah nak ambil lagi dekat atas tu ada 3 guni lagi barang kemas. Tak payahlah Mak Ngah. Padan muka kau Lucy. Ingat kau terror sangat ke? Mak Ngah lagi terror lah.
Aku tak boleh biar kamu kena putih hubungan tu. Tak boleh. Macam mana aku nak mutihkan hubungan aku Abang Long? Aku dah tersyok dengan dia. Tak ada. Nak buat macam mana? Kamu tak boleh buat macam tu dengan adik aku. Tak boleh. Ya Allah Abang Long. Cinta ini bukan satu paksaan Abang Long. Dia datang dan terbit daripada hati nurani. Dia lahir daripada mata yang menyaksikan keindahan yang diciptakan. Jadi aku tersyok dengan dia. Aku dah Allah tak kerti nak cakap. Memanglah. Tapi kamu tu dah beristeri. Allah, diri small matter Abang Long. Isteri boleh, lelaki ni sampai 4. Amboi? 4 isteri. Kalau Abang Long tak kaya, saya Mak Rawi. Rawi betul tak? Apa? Betul tak? Ya, betul lah. Bukan saya katakan, orang kata lah tu. Orang kata. Cinta itu. Apa tu? Buta, tak nampak apa-apa. Si Rawi tu pun tahu akan makna cinta Abang Long. Ya, lu. Tapi kamu kena ingat udah. Kamu kena ingat kalau ukur baju, ukur pada sendiri. Kamu tu dah lanjut. Ya, betul. Betul lah. Apa dia? Kalau mau ukur baju, mesti barang sendiri. Kalau ukur powder punya baju, nih, kita pakai nih baju sengit sebelah ni macam. Aku malas cakap kamu berdua dia tak faham. Kepala aku naik pening ni buat tu. Nih powder. Mana sini? Apa? Cikgu lah. Iyalah. Kenapa? Ya, sudah lupa lah. Tak, fikir. Powder. Ya. Kenapa? Nih, saya tengok powder macam ada problem tau. Bagi saya kasih catatan lah. Ni sebenarnya Rawi. Aku tengah steam ni. Steam. Hei! Yang kau lagi ni apa ni? Jaga steam. Ya Allah. Aku tengah kemaruk ni. Kemaruk. Kemaruk. Oh, betul-betul mau kah? Allah, bukan mau sajalah. Aku dah suka, dah sayang sangat lah. Ini apa sah powder tak ada cakap saya siang-siang. Saya dah simpan dalam lah. Ini macam ya. Ni apa? Rabi. Ni kamu nak mana pergi Rabi je ni? Kamu tanya order dah hilang apa. Dia masuk ke dalam Abang Long. Tak apa dipahami tak? Nih, powder. Ini kemaruk. Makanlah. Salah kamu tak faham cakap aku. Rawi. Ini sebenarnya kemaruk lah. Bukan. Ini jeruk. Bukankah sekarang? Bukan dia yang tukar. Otak kamu tu yang selalu tukar. Habis? Ini jeruk yang aku katakan kemaruk. Aku kemaruk dengan seorang wanita. Oh, shock sama orang. Nih, siapakah wanita yang malang itu Pak orang? Siapa tu? Tolong bagi saya. Dia sebenarnya Abang udah. Ya. Bukan kamu lah. Abang udah apa? Abang udah. Udah siapa? Abang. Nak tengok barang saya lagi. Nah. Si bengang dengan siapa? Lucy bengang dengan mak tu tau. Benci benar. Action sangat. Suka nak tunjuk barang dia. Yang tu pun nak teran apa Lucy oi. Kalau Mak Ngah suka tunjuk barang dia, Lucy tunjuklah barang Lucy. Abang Budi. Barang Lucy ni tak banyak dan tak sebesar macam Mak Ngah punya. Allah, Cik. Nak tunjuk macam mana? Jadi barang Lucy kecil lah tu. Nih, saya kecil yang barang saya mana suka. Kasih tunjuk sama saya tengoklah. Ni ada lah. Oh, jadi Lucy dengan Mak Ngah ni berlawan tunjuk barang lah. Apa? Nantilah. Lucy nak jumpa dengan kawan Abang Mat Teres tu. Lepas tu, Lucy nak beli banyak-banyak dengan dia. Lucy pun nak tunjuk dekat Mak Ngah. Tengok. Tu lah orang perempuan. Orang perempuan bukan boleh. Depa sama depa pun nak lawan tunjuk barang. Nak tunjuk siapa yang besar. Aku pun nak tengok orang puan pergi kenuri. Ni, makanan atas meja penuh. Ayam golek, ayam panggang, ayam kicap, ayam apa penuh semua. Semua ayam juga. Ayam semua. Sana ikan hujung sekali. Dia rela dia ambil ikan. Pasal dia nak selok lengang ni. Bergerak.
Kalau tebak kenduri tu nak abang Haji cik beda pula. Oi, kalau minum air sirap, dia depa punya tegak lu leyak lu ni. Ni nak tunjuk rantai. Dia tak nampak lah kalau tak tegak macam ni leher dia. Itu baru minum. Saya nak loyak luit dengan awak ni. Loyak duit apa? Cuma cakap lah terang mana? Loyak duit ni. Loyak ui. Makanan. Makan daging saja. Pasal apa? Bila makan daging, dia masuk tengah-tengah gigi kan. Angkat kicim yang ni macam korek depan dia ni macam. Tunjuk gigi emas. Perempuan memang lagu tu. Bukan kita nak cakap dah. Excuse me. Excuse me. Saya nak cari Cik Lucy. Cik Lucy. Saya lah. Oh, Lucy. Saya Aziz. Minta maaf, saya lambat sikit. Hai, Abang. Hai. Abang nak tengok barang saya. Memang dah lama lah tu. Barang kemas. Ya. Baiklah. Tak apa, nak rejong, tak apa. Baiklah. Nampak. Boleh beli untuk makwa-makwa. Abang-abang handsome-handsome macam ni takkan tak ada makwa. Tengok. Seorang handsome. Seorang macam Ronaldo. Ini pun manis juga ni. Zidane. Yang tengah. Yang tengah tu macam ada. Bukan. Seorang pelakon komedi yang lembut. Sotong lah tu. Jangan Cik Aziz, oi. Dia orang ni mana ada handsome. Tengoklah muka tu. Macam tenggiling tak cukup bulan. Kalau ada makwa pingsan lama dah. Dengki lah tu, dengki. Lucy, sekarang orang perempuan tak kira muka dah. Saya kira. Lucy seorang aja, perempuan lain tak kira. Dia yang pentingnya, dia kan tak kisah sama ada muka macam tenggiling. Ni. Tenggiling. Ataupun dugong. Dugong gelap. Ataupun muka macam penyu. Ini. Itu semua dah tak penting dah. Yang pentingnya apa tau? Ni Apa itu? poket mesti berisi. Kocek lah tu. Alah, poket mereka ni memang berisi. Berisi dengan habuk, sampah. Dia orang ni tak erti apa-apa. Susah nak cerita dengan dia. Jom kita masuk ke dalam Lucy. Kat sana lebih selesa. Dekat sini banyak boleh. langau lah. Boleh ni. Dia kata kita langau. Abang, saya masuk dulu. Masuklah ni, oi. Tapi kalau nak tengok barang Ya, saya, ya. carilah ya. Saya cari. Amboi. Lembut dia no. Macam mana dia? Bagus dia. Tapi Lucy, tengok Lucy. Itulah. Amboi depan perempuan tu dia kata kita macam-macam. Tak apa. Dia pun kenal kita siapa. Dia kutuk kita ya. Satu hari nanti dia tahu aku siapa. Tenggeling lah tu. Apa nak kata-kata bertangis yang benda je ni? Kenapa? Apa halnya? Abang Ya. duit kedai kita bulan ni dah habis. Saya dah pakai beli barang kemas. Itu kamu belanja kau nafsu lain kali nak kalau belanja pun kira lah. Dah terancang lah sikit. Ini lemah kamu perempuan ni lah dia. Apa pula lemahnya Abang Long? Dah barang tu semua murah-murah. Mana boleh tahan? Abang Long cakap dengan saya, perempuan mana yang boleh tahan tengok barang kemas? Wah, tapi kamu dah lebih-lebih sangat. Mana ada lebih? Kurang apa? Oh, macam dia banyak punya kurang minggu lagi. Menyesal. Yang buat apa ni? Menyesal Lucy beli semua tu Bang Busuk. Padan. Bukan. Yelah, padan muka kamu berdua. Lain kali peringat sikit. Dia lah, itu perempuan tak berguna lah. Maknya ya kaum sendiri. Sekarang tengok Lucy kena makan biskut kering lah. Amboi, nyalahkan orang ya. Salah sendiri tak nampak ni ha. Tak pandai nyalahkan orang pun tak? Abang Long ni orang cakap dengan dia, Lucy, kita senasib lah Lucy.
dia ada bawa kita jumpa perempuan tu, kita ambil balik duit kita. Amboi, kamu apa nak suruh mak deri jumpa orang bayar balik? Apa yang dibayarnya? Kan mana salah kita tu? Salah orang semua nampak. Salah sini haram pun nak tahu. Nak tengok. Abang dia menyapa lah orang cakap dengan dia marah kita balik. Jangan dengan Pak Musa. Kenapa? Dia menyapa aku cakap perempuan. Dia buat silap kita pula dah kena macam-macam dia ni. Aku dia punya perempuan. Ni apa yang anak hantu punya perempuan. Kenapa aku cincang dia? Kaki kencing. Udahlah kencing. Menyecoh-nyecoh pula. Hei! Siapa dia aku marah mentah pagi? Siapa dia ni? Siapa tak marah Balong? Siapa tak marah? Dia nak jual barang aku beli. Banyak mana pun aku beli. Siapa nama perempuan tu? Nama Aziz. Aziz. Jangan sebut nama tu. Jangan kamu sebut nama tu. Aku marah. Dah dibeli barang semua, terus barang dia aku tak dapat. Itu lah lagi percaya dengan kaum perempuan dah. Ada seorang dah kena. Itulah orang macam kamu ni. Ada benda sendiri tak percaya dah. Dia hilang benda ni lah. Barulah dia cacau macam gila tu. Pasal aku sayangkan barang sendirilah. Aku beli barang kemas. Menyesal aku. Baik aku cari Anja aku. Anja! I love you! I coming! Ni apa hal? Biasa lah. Salah mana? Kata mu nak cerita ke aku apa yang telah berlaku. Nanti. Ini memang cerita ni memang bagus, memang sensasi, memang encephalitis. Ni cepat cerita lah. Nantilah kau dah minum dulu lah. Ni kamu tarik tingkat cepat kan. Mak cerita. Berita terkini hiburan sensasi. Mu cerita. Aku cerita ni. Cik apa tu yang bawa kemarin aku bawa sini tu? Aziz. Cik Aziz tu sekarang ni dia sudah berkapal dengan somebody. Nih, kan itu hari dia berkapal dengan Pauda kan, itu perempuan. Apa? Berkapal lah dengan Pauda. Kapal benda pula. Kapal tengah laut tu. Kapal. Berkapal. Mu pun salah. Ada pula ni. Dia sebenarnya macam ni. Berapa tadi kapal? Berkapal lah. Bukan kapal, berkapal. Berkapal. Kan itu hari dia berkapal dengan Kau tahu apa tu? Berkapal, bukan kapal. Kapal lah. Kapal tapi aku tengok powder tu jatuh cerita dah dengan dia. Setengah mati aku tengok. Tengah mati boleh kan? Bukan gitu. Maksudnya tu frah menonggeng tu. Powder tu frah menonggeng. Oh, mati frah tongeng lah tu kan. Susah cakap kamu lah. Tak ada kata mati, setengah mati. Mak tolong beritahu lah. Susah lah. Aku nak beritahu pun memang tak reti-reti sampai sudah. Kita buat cerita lain lah baru kita cerita pasal tu lah. Ni sebenarnya powder ni dia memanglah suka kat apa tu Cik Aziz. Aziz tu tadi kan. Tapi Cik Aziz tu tak suka kat dia. Pasal apa? Powder ni sudahlah satu dah lah tua kan. Lepas tu dia keras dan ni lah pendek. Kecil. Jangan cakap pendek lah, kecil lah. Kecil lah. Ni awak kenal sama dia. Siapa itu? Itu orang. Itu belum. Pasal apa? Aziz tu nak bagi tahu, nak bagi kenal dengan kita hari ni. Nanti dia datang lah. Malu bang dia. Selamat buat donor. Buat dia. Dia tak biasa. Allah main. Ni tak apa. Ni abang nak kenalkan you pada kawan-kawan. Besok senang lah kan. You dah malu-malu besok dah senang. Besok kita kahwin ke apa senang. Yalah kahwin lah. Usul mata bangga. Kena kahwin lah. Boleh tolong apa mencuci pinggan, pasang kemah semua. Dia pergi mana? Hoi, sayang. Apa? Kau. Aku nak kenalkan hampa semua Ninja. Orang bertak aku siapa? Girlfriend baru aku, Ninja Aizat. Yan! Awak terbalik ke dah? Yan! Nampak? Awak duduk sini. Duduk sini. Jangan lari, nak perkenalkan. Ni semua mak dere, Rawi. Nak perkenalkan kekasih baru aku. Aku main filem dengan dia tau lah ni. Filem Layar Lori. Filem baru. Inilah dia. Azan Irdawati. Fira. Apa ni? Jangan macam tu. Apa nama ni? Azan Irdawati. Ni lah Azan Irdawati ni dah tengoklah perempuan dah. Apa? Pelakon pula dah. Apa, Beb? Beb apa Beb? Beb, lu tengok dulu ni dia samari kan sini kan. Ini Azan Irdawati lah. Azan Irdawati. Dia lah. Apa? Pelakon filem. Azan Irdawati. Famous.
Sudahlah. Ada Hidawati siapa? Jadi betul lah. Biar aku settle benda ni. Biar aku settle benda ni. Janganlah nak mengarut. Aku yang bawa dia mula-mula datang sini. Jumpa powder pasal nak jual barang kemas. Habis tu nak menyamar pula. Kalau ada juru jual barang kemas tu juru jual barang kemas jugalah. Bila dia barang kemas? Bang. Tu lah. No way, Bukan saya lah. setia. Satu Betul bang. lah. Ada. Dia kata boleh tu salah orang. Okey, kalau dia pelakon apa yang awak main? Tunjuk. Apa Tunjuk yang? dia buat macam. Tunjuk. Ratu Jamu. Oh, itu saya tak nak tengok. Itu saya tak nak tengok. Tunjuk. Orang gaji. Itu pun saya tak nak tengok. Lagi. Aku tengok dia buat bukti mengatakan dia. Tunjuk bukti. Lihatlah dunia. Lihatlah dunia. Siapa dia? Siapa? Mengarut betul lepas ni. Barang kemas apa? Karut lah. Ni bukan barang kemas punya orang jual lah. Dia ni pelakon. Dia Hidawati baru balik syuting dari Sarawak. Baru balik tapi mak bawa dia mari sini. Yang ni Aizan payah betul lah sampai subuh tak habis lah sembang ada apa. Karut lah. Ya. Jom kita ikut air lah. Kita pergi mana-mana lah. Kita sembang mana-mana. Duduk ni lagi leceh mana. Apa lah. Jom. Sudah kenal. Ada Hidawati korang. Abang, nak tengok barang saya. Rancangan ini telah divideokan di hadapan penonton di Studio Cinematic.